Hai semua, korang pernah dengar cerita pelik tak pasal emas? Contohnya, emas ni orang kaya je kot baru boleh beli. Atau kena tunggu harga emas turun baru boleh beli kot. Hari ni Nurin nak share untuk korang 5 mitos pasal emas yang orang akan percaya punya. Jom kita sama-sama cek mana mitos, mana satu fakta yang kita boleh percaya. Mitos pertama, emas hanya untuk orang kaya je? Betul ke? Ramai yang rasa, saya ni gaji biasa je, mana mampu beli emas? Tapi sebenarnya sekarang ni boleh mula simpanan emas dengan modal yang sedikit je tau. Macam RM100 sebulan pun dah boleh start untuk kumpul. Nurin kenal tau orang yang kerja biasa-biasa je, tapi sebab dia konsisten beli emas sikit-sikit, lama-lama jadi bukit tau. So, bukan kena kaya dulu baru korang boleh mula, tapi kena mula dulu baru boleh kaya. Simple je. Mitos kedua, kena tunggu harga murah baru nak beli. Ramai suka tunggu harga emas turun baru nak beli, tapi harga emas turun naik setiap hari tau. Memang susah nak jangka. Kalau asyik tunggu, nanti mesti tak beli-beli punya. Yang penting, beli konsisten sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Orang panggil ini average cost method. Jadi, korang jangan tunggu perfect timing. Korang kena mula je dulu, okey? Mitos ketiga, barang kemas tak sesuai untuk pelaburan. Ada yang cakap barang kemas ni sesuai untuk pakai je, tak sesuai untuk buat pelaburan. Sebenarnya, barang kemas pun boleh simpan secara pelaburan juga. Tapi ada cara. Macam mana? Yang pertama, pilih design yang evergreen. Yang pertama, pilih design yang evergreen dan juga tahan lama. Yang kedua, beli pada harga masa promo, so dapat yang lebih murah. Yang ketiga, elakkan untuk upah yang tinggi supaya susut nilai rendah. Bila korang nak jual balik, cari kedai yang jual harga yang tinggi. Okey? Jadi, korang jangan pandang rendah tentang barang kemas sebab dia boleh jadi aset juga. Mitos keempat, kena beli emas 999 baru berbaloi. Ramai yang fikir emas goba 999 je yang bagus. Betul ke? Sebenarnya, emas 916 pun emas yang bagus juga untuk siapa yang nak simpan dan juga nak pakai untuk yang lama. Emas 999 tu Lin, tapi lembek. Kurang sesuai untuk barang kemas. Emas 916 pula tahan lasak, sesuai untuk gelang, cincin dan juga rantai tangan. Jadi, ikut keperluan gaya hidup. Jangan ikut orang lain je, okey? Mitos kelima, emas ni pakai je cantik tapi tak ada untung. Memang emas ni cantik, tapi emas ni pelindung nilai duit kita tau. Harga emas naik dan konsisten dalam masa jangka yang panjang. Bila simpan emas, kita simpan duit daripada inflasi dan juga susut nilai. Bila emergency, emas boleh dicairkan dengan cepat. So, emas ni bukan sekadar perhiasan, dia juga aset yang berguna. Okey korang semua, so korang sekarang ni mesti dah tahu apa makna mitos dan juga fakta pasal emas kan? So, jangan percaya semua orang cakap. Tanya dulu, kaji dulu, percaya mana yang betul. Okey? Kalau suka video ni, jangan lupa tekan like, share untuk kawan-kawan yang lain dan juga jangan lupa tekan button subscribe. Nurin nak tanya, daripada 5 mitos tadi Nurin cakap, korang percaya yang mana satu? Korang komen dekat bawah boleh? Saya Nurin, host daripada Lover16. Jangan lupa masuk live dekat TikTok Nurin. Okey? Jumpa lagi untuk video seterusnya. Kalau korang nak Nurin, komen kat bawah, okey? Bye-bye. Nurin dekat sini. I'm done.